Nabi ada royak kata orang duk kena azab dalam neraka ni serengis-rengis setara mana. Rengis sekali. Panggil tamada lah, tamada susu tak ada dah. Bawah tu tak ada dah. Nabi ada royak daripada Nu'man bin Bashir. Dia kata aku dengar Rasulullah kata. Dia kata kan. Nabi kata inna ahwana ahlin nari azaban yaumal qiyamati. Sesungguhnya serengis-rengis azab neraka esok yaumal qiyamati di hari kiamat esok. Serengis-rengis azab dalam neraka esok. Nabi kata la rajulun yud'u fi akhmasi qadamaihi jamratani. Sesungguhnya seorang laki-laki, tak ada kira lah laki puai apa sini ada seorang laki-laki hak masuk neraka tu. Orang jantan masuk neraka seorang, kemudian dibubuhkan bara api neraka di bawah tapak kaki. Ada bara api neraka halus kecil ya tak bawah tapak kaki. Dua-dua putung duduk diri tah bara api neraka duk cakung. Tu. Tu. Bila lah dua bara api neraka dua tapak kaki dia tu, yarli minhuma dimaruhu. Tu. Menggelegakkan dua bara api neraka ni dimaruhu. Apa ni? Oleh otak. Kita panggil kata duduk diri di atas api neraka saat itu, iaitu otak dia gelegak. Ning hak rendah sekali. Hak bau tisut. Seringan-ringan azab di dalam neraka lagi ke datang. Tu orangnya sekali tu. Duk cak di atas kaki dia letak di atas bara api neraka, otak dia gelegak klok. Tak nak mati dah. Tu Nabi royak kata hak tamada duk dalam neraka tu. Hak bukan tamada, hak biasa orang kak terbakar habis. Terbakar, dah kepala api, di muka api, di telinga api, di tekak api, di perut api, di dada api, di bahu api, di tangan api, di perut, di pinggan, di gapo semua habis. Sutik tubuh tu nyala belaka. Duh ngabu minta ada mati. Adulah tersedak. Aduh tersedak tobat dah. Duk lagu tu dah dalam neraka. Orang duk bergerak ayat tu sakit. Duk melau. Tu lagu tu dah. Tu nak ayat tu. Hak sani Nabi royak serengis-rengis. Tuan apa duk relax ya, duk cacah ya. Napa tak ada terbakar ke tubuh, tapi otak gelegak. Tu hak rengis Nabi kata. Maka orang ni bila dia rasa itu, dia rasa kena. Dia berasa tak ada dah hak lebih pada dia. Dia lah hak teruk sekali. Padahal dia lah hak rengis sekali. Dia hak rengis sekali. Tapi dia berasa kata dia hak teruk sekali. Kerana dia tak pernah rasa api neraka. Dia rasa teruk dah dia ni, gelegak-gelegak nak ni. Padahal orang lain lebih lagi. Dia tu hak tamada sekali. Ni nak ayat puak kita kata tu orang dalam neraka esok. Sebab itulah Tuhan duk royak banyak dalam Quran. Tetap orang duk dalam neraka bila dia panah. Bila dia panah lagi ke datang ni tekad duk. Lepas bakar, tak ada berhenti aduh. Sehari, 2 hari, 3 hari, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 100 tahun, 200 tahun, 1000 tahun, 1,000,000 tahun. Duk lagu tu lah, tak ada susuk dah. Tu orang yang masuk neraka tak tubik-tubik dah. Ni nak ayat ni. Duk lagu tu. Sebab tu dalam Quran duk ayat kata orang duk dalam neraka bila panas selajak dia dapat air. Lapar air duk minta air. Tu duk minta air. Sebab kita lah. Cuba kita klik lah pagar. Boleh tak minum air? Dah nak royak lah. Tak ada mampu mutu tu lah dah kau bini. Air tu. Bini tahu dah. Bunyi mutu. Tahu dah lelaki yang klik dah. Nampak duk pikul tu. Meseng rupuk. Nampak pikul macam tu. Nampak masuk pagar. Pergi mutu sebelah yang klik. Bini waktu bik gelah cik ya. Dia kah tak tahu lah. Dia kah ke bini. Tak ada gamuk meninggal. Mata pula ketuk bini-bini. Dia kah itu lelaki tak gamuk. Jebur besar pun kan. Tengok. Dia ikhlas lah. Nak kaya tu dahaga kita duduk dah dunia khidya secara dia. Apatah lagi orang duduk di akhirat esok. Kita mula orang usung di kubur ni tak temu dengan air dah.
Tak jumpa dengan air dah hari orang usung pergi kubur tu. Orang catung kita lek kepala dengan kain putih tu. Orang catung lek kaki kita tu. Pergi kambuh hari tu tak temu dengan air dah. Duduk dalam kubur tak temu dengan air walau setitik, tak usah kata setengah. Tak temu dengan nasi, tak temu dengan roti, tak temu dengan sekup dah. Tak ada ke sekarang. Tu nak ya. Duduk di padang mahsyar tak jumpa juga. Jalan di padang mahsyar sepanjang tu tak jumpa dengan kubur, tak jumpa dengan air dah. Tu. Tubik di situ pula, geniti pula. Kalau nasib baik, pergi sampai syurga baru minum sungai Kausar. Oleh Kausar. Nabi kita pun duduk tunggu situ dah. Kita ambil bati bismillah tu kak 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 kebok kak 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 buat kena berjuta tahun tak minum air. Berjuta-juta tahun. Nak royak tak temu dengan air, tak temu dengan air. Ni nak royak tu. Batas kedai tu masuk syurga dan jumpa situ. Orang masuk neraka tak temu sampai bila-bila. Tak temu dengan air, tak ada. Dunia gitu yang minum cakiau. Kalau kahwin itu cakiau dan hari dia. Hari dia mati tak ada cakiau dah. Tak ada temu dah. Ni keadaan kita dah. Sebab tu Tuhan katakan wasiqal ladzi wanada ashabun nari ashabal jannah. Tuhan kata, orang duk dalam neraka duk panggil orang dalam syurga. Duk panggil orang dalam syurga. Dia panas lajak. Tu wanada ashabun nari ashabal jannah. Duk panggil lah puak-puak duk dalam neraka, duk panggil puak dalam syurga. Puak dalam syurga tu. Berapa beliung orang duk panggil tu. Panggil apa tu? An afidu alaina minal ma'. Bahawa mung tu melipah katik air kepada kami ni. Suruh melipah. Suruh perebeh sungai dalam syurga tak ni tu. Widerah tu dalam neraka tik puak dia dapat. Kita tengok Tuhan ada royak. Tu nak royak dalam Quran royak sendiri. Ni Al-Quran. Dia royak. An afidu alaina minal ma'. Bahawa melipah kamu kepada kami ni air. Minta air. Kalau tak ada air pun tak apa. Au mimma razaqakumullah. Kalau air tak ada pun tak apa. Atau mimma razaqakumullah. Daripada bagai-bagai hak Tuhan beri rezeki kamu dalam syurga. Kalau tak air pun tak apa. Hak Tuhan beri rezeki kamu dalam syurga. Gapo tik? Ada makan apa tik? Wah kayu. Lepas wah kayu hari. Ada durian, lepas durian. Lepas dengan kulit-kulit, lepas. Adanya tu hewinyo, mung lepas dengan tanah-tanah. Ada pisau, lepas dengan tanah-tanah. Ada nako cepedok, lepas lah. Ikutlah. Duh, mimma razaqakumullah. Hak tu hewi rezeki kamu dalam syurga. Lepas kat kutik. Nak royak tu lapar, tak lapar. Minta air, kalau tak boleh air pun ikutlah gapo hak ada dalam syurga, lepas katik. Ni. Agak ayat seterusnya tak kena. Aku nak tolong cekak tapi Tuhan mengharamkan benda tu tak tahu. Tuhan larang aku, Tuhan mengharamkan aku tak boleh, aku nak tolong tak boleh. Tu jawab orang dalam syurga kata tak boleh nak tolong, Tuhan mengharamkan tak tahu. No ya. Ni Tuhan dak royak dalam Quran dah. Ni sebab orang duk dalam neraka. Sebab tu kita dah hari ni kita kena mikir banyak, Tetap bekalan ni lah. Jauh perjalanan ni tak apa. Moga jauh belaka tapi we masuk syurga. Jauh-jauh dah nyobahan neraka. Teruk. Tak ada beza dengan edan dengan icai. Kita ni makan lembu semelih lagi, hayat semelih lagi. Kacau makan ya. Tu dah. Datang-datangnya masuk neraka semua dengan edan dengan icai. Dia tu tak apa makan kura. Makan musai buat dia. Kita ni makan lembu semelih masuk neraka. Allah tak ada guna. Ni kita kena mikir ayat tu. Sebab tu hari ni kita kena usaha sedaya upaya supaya kita boleh masuk syurga Taala. Perjalanan jauh tak apa. Siaplah panggil bekalan untuk nak bawa pergi akhirat. Tu pengajian kita pada pagi ni, wallahu a'lam.